Ini baru dalam kehidupan krisis kewangan yang sedikit, belum kena sekatan ekonomi. Sebab itu dalam keadaan kita selesa, kita tak tahu sama ada kita ini benar-benar telah menunjukkan sumbangan satu gaya hidup yang dituntut sebagai rakyat di negara ini. Saya selalu sebut, Islam mengajar semua tu bersih, disiplin, menghormati. Tapi kita orang Islam tak ikut. Jepun bukan orang Islam, dia banyak tak beragama, tapi semua yang diajar, perkara baik yang diajar oleh mana-mana agama, diamalkan di Jepun. Sebab itu kalau dia maju, kita jangan terpinga-pinga kenapa Jepun maju. Okey, semangat inilah yang sedang cuba kita cungkil dengan satu Malaysia. Dulu dah ada, betul, dulu memang dah ada. Kumari, Amoy. Kalau dalam buku lah, saya tak tahu saudara ni, kalau nak banding dengan saya keluar universiti, saudara-saudari belum lahir kot. Saja nak beritahu saya dah tua lah. Buku yang kita baca itulah Ali, Akau. Tak ada masalah. Hari ini interlock jadi masalah besar, dibesar-besarkan. Betul, kita boleh perbaiki mana-mana yang tidak lagi sesuai, tak apa. Tetapi jangan kita berpecah, jangan kita bergaduh. Hari ini tidak ada lagi, tadi saya bual dengan Prof sewaktu TNC berucap, hari ini tak ada Ali, Ahmad, Akau, yang ada Upin dan Ipin. Mungkin tu semua orang tahu. Tetapi satu Malaysia dah wujud. Untuk rakyat, kita mahu rakyat bersatu padu. Kerajaan Barisan Nasional hari ini di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib, saya rasa semua dengar apa yang dipanggil GTP, ETP,